Kalau anda seorang usahawan, anda tahu duit bisnes tidak boleh duduk diam terlalu lama dalam akaun bank. Duit yang terlalu lama terbiar, nilainya makin lama makin lemah. Tahun lepas, RM50,000 boleh beli macam-macam. Tapi tahun depan, kuasa belinya mungkin dah susut separuh. Sebab itu, ramai pemilik bisnes yang bijak hari ini. Mereka dah mula tukarkan sebahagian daripada lebihan tunai mereka kepada emas fizikal. Terutamanya, gold bar 100 gram ini yang daripada Public Gold. Dengan nilai sekitar RM50,000, anda boleh pegang emas tulen 999 yang diiktiraf LBMA. Satu bentuk aset yang bukan sahaja stabil, tapi juga mudah dicairkan apabila diperlukan. Bila anda simpan emas, anda lindungi hasil titik peluh bisnes anda daripada dimakan inflasi, kejatuhan ringgit dan risiko sistem kewangan yang tidak menentu. Anda sedang pegang aset yang sebenar, bukannya angka digital yang susut perlahan-lahan tanpa anda sedar. Jadi, kalau anda seorang pemilik bisnes dan ada lebihan tunai, jangan biarkan duit itu beku dalam akaun. Tukarkan kepada emas 100 gram sekarang. Simpan, lindungi dan wariskan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.